Assalamualaikum. Berjumpa lagi saya Hafizi ataupun SRK nama glamour saya dari Pacar Motor. Dalam video kali ini kita nak buat penceritaan pasal kisah penjualan boxy baru model SZ tahun 2022. Yang menariknya pasal customer tu. Customer ni dia booking boxy ni dengan tengok gambar ya. Saya hantar gambar, lepas tu saya hantar ocean report, dia pun terus letak booking. Lepas tu sambil loh lalu. Alhamdulillah loh pun 2 hari lulu. Bila lulu tu customer tak bagi tengok kereta lagi depan mata. Dia design dulu. Customer sign dulu agreement, customer bayar dulu down payment. Barulah customer mari tengok kereta. Lepas tengok kereta tu kita pun tunjuk apa semua show detail kereta. Customer pun minta kita pasal siap-siap Android player dengan kamera 3.0. Kita tunjuk dah setara mana Android dia tu. Jom. Sebelum kita tunjuk Android player kita tukar tu, nak ceritalah sikit tunjuk ocean report yang menyebabkan customer booking pakai tengok gambar. Bos ini dia mari dengan grip 5A dan mileage dia 17,000. Oh tu customer pakai tak kecek banyak, pakai jadi lalu lah. Player Android kita tukar. Ni customer minta tolong kita tukar siap-siap lah. Saya pun sebenarnya lebih suka gitu. Sebab setiap customer saya jual kereta, saya kira royak customer dah. Kalau nak tambah gapo-gapo aksesori, jadi kita tukar siap-siap aksesori tu. Contoh macam Android player dengan kamera 3.0 ni, kita tukar siap-siap ke customer. Jadi bila customer ambil, kereta tu siap lah kau dah pasal. Tak perlu dah customer nak kena kedai aksesori. Kadang-kadang pasal player Android ni, kalau pergi atas pagi, silap ambulans, okey baru siap. Gue masuk tak? Kita pasal siap-siap. Walaupun kereta ni lambat lagi nak deliver, kita ada masa lebih dari seminggu lagi. Selepas pada ni, macam biasalah, tak ke servis lah. Servis tu, tengok atas keadaan kita, situasi. Mungkin kalau kita tak ada atas di workshop kita, workshop pun kita tunjuk dalam video sebelum ni. Workshop yang kita tukar tu memang wujud lah. Walaupun dia mari buat tempat kita. Sebab ada orang komen kata jual kereta 2-3 ribu. Sebih pakai kata lapik dengan kotak gitu. Nanya ke workshop kita lah. Jadi dalam video seterusnya lepas ni, kita akan tunjuk servis lah. Servis tu macam biasa walaupun mileage 17,000, kita bukan kita tukar minyak enjin dengan oil filter saja. Kita tukar sekali dengan minyak gear. Jadi customer pun puas hati, mana tahu tak urusan sekali ni mungkin akan jadi 2 kali, mungkin jadi 3 kali. Customer pun bila dia berpuas hati, mesti dia berani recommend sign dia ke adik-beradik dia untuk beli kereta di Pacar Motor. Jangan stop lagi video ni sebab kita tunjuk pula video servis tu ada. Jumpa lagi. Sebelum ni video duduk luar tak? Ni video duduk dalam. Siap belakang dah. Sebabnya kita tak update video-video lain tu kita buat. Kita nak ambil masa dah. Esok dah nak raya ni. Raya haji. Ya raya juga dah. Jadi Alhamdulillah kereta pun dah siap. Hari ni hari ngelah. Dia molek customer boleh buat raya. Sebelum ni saya ada ya kita akan pergi servis tak. Tapi kita tak ada kita nak buat pergi servis dekat di workshop tu SAG tu. Sebab kita tersentuhkan masa. Jadi macam biasalah kita terpaksa lah panggil mobile service daripada Smart Auto Care Garage untuk buat servis di showroom kita lah. Sebelum ni kita tunjuk dah showroom dia mana sebab tak siwi dah ada orang komen kata apa servis cat air kereta dekat 200,000 kesuntuhkan masa kita terpaksa guna plan B, guna mobile service di Pacar Motor. Untuk servis macam biasalah walaupun kereta ni dia mari dengan mileage 17,000 lebih lah. Tengok kita tukar minyak gear lah. Kita tukar minyak enjin, oil filter dengan minyak gear sekali kita tukar. Lepas tu kita akan scan komponen komputer board dia untuk nak make sure semua benda tak ada masalah. Semua komponen dia tu tidak bermasalah. Kita nak serahkan kereta ni kepada customer ni. Pendek kata condition tu tip top lah. Tak siwi customer sakit kepala mikir. Kita check awal-awal. Sambil-sambil ni kita nak tunggu customer mari lah. Lepas pada servis kita akan pergi puspakom lah. Puspakom tu biasa luluh dengan cemerlang apa semua. Tak ada masalah lah puspakom tu. Selepas puspakom tu kita bawa pergi tinta. Cermin hok cerah ni asal 3 cermin lah. Cermin sliding door dengan cermin belakang ni gelap dah. Cuma customer ni dia minta kita tindai kat cermin sliding tu biar gelap tak nampak ke apa satu sebab mungkinlah dia nak bawa numpang budak-budak ke apa kan untuk keselamatan. Kita buat supaya dia nak macam biasa 3 cermin depan pun kita tinta juga termasuk dengan cermin kecil pun kita tinta ikut spek persentage ketelusan cahaya tu supaya customer minta lah. Dia minta untuk 50% 3 cermin ni kita bubuh. Lepas tu kapet pun kita pasang
beberapa kapek ni customer tidak minta, tapi dalam package kita di Pacar Motor ni kita akan bagilah. Terus 1, 2, 3 tu kita pasal belakang kapek. Walaupun kapek ada dah, kita bubuh kapek Maggi standard lah. Lepas tu minyak pun kita bubuh dah. Walaupun kota budi ni tak berapa nak berbudi dah, kita bubuh juga minyak ke customer, tak ada masalah. 2-3 hari lagi nak renew dah kota budi. Boxy ni semua siapa boxy kita ni, tire spare pun tak ada, jet toto set apa tak ada belakang. Jadi customer minta kita beli, toto set tu kita bagilah. Cuma tire spare tu minta nak ada, jadi kat kita ya harga customer setuju, kita beli tire spare dia. Okey dah. Okey, nak tunjuk tu tire spare duk belakang, jom. Tak ingat dak buat YouTube ke tak tahu kat mana. Tire spare kita bubuh dalam ni. Ni tire spare. Untuk pengetahuan korang, untuk boxy ni kan, kalau siapa-siapa beli boxy baru ni tak ada tire spare, kalau nak beli boleh beli di kedai Hafkak, mana-mana kedai Hafkak ada belakang. Ambil saiz neblah dia. Mari tunjuk sekali lagi. Dia saiz neblah ni dia sedia molek. Kalau kita ambil dulu pernah saya pasal, customer request nak saiz 17 besar. Bila kita masuk tu dia effect dengan kapek dia sikit, case sikit kapek. Jadi saya recommend saiz neblah kecil. Apa tu? Oni no Gabriel ni. Allah lalu. Ni, ni player asal dia. Sebab customer ni pun dia request nak Android player. Jadi Android player tu kalau tunjuk dulu ada apa? Kita pergi dalam, jom. Ni bahagian dalam, kita nak tunjuk Android player kali dengan kamera 360 lah. Ni kita tukar, bukan tukar player ni saja, memang kita tukar sekali dengan casing lah. Harga dia pun boleh kira juga lah, tapi tak apa, benda tu dipersetujui oleh customer. Jadi kita pasal siap-siap lah. Customer tak perlu dah bila dia ambil kereta, customer tak perlu dah nak pergi tunggu di kedai aksesori untuk nak beli pasal kau ni pula sehari 2 hari juga ni. Jadi kita pasal siap-siap, customer boleh ambil kereta siap belakang. RAM 3GB, storage 32GB lah. Boleh tengok. Oh, semua OLED tak. Kamera 360 dia masuk gear tak. Oh, ni ada bonnet terbuka. Jadi kamera 360 dia pun comel. Siap ada line-line ke apa, teruk belakang ni kita guna je. Kita lebih suka optional accessory gini kan. Kita lebih suka kita offer terus ke customer. Sebab apa? Kalau customer tak pasal pun tak ada masalah kita. Cuma kita offer sebabnya kita boleh tolong pasal siap-siap kepada customer. Jadi bila customer ambil kereta tu, kata siap belakang lah. Tak perlu dah nak pergi nunggu ke apa semua di kedai tu, boleh masuk lah. Android player ni saya boleh kata hok saya jual kereta ni Recon unit lah, Alphard Wayfire ke apa, kebanyakan 80% customer memang memerlukan Android player ni. Lepas tu kalau tak ada lagi kamera 360, kita akan cari Android player sekali lalu dengan kamera 360. Kalau kedai kita pasal, kita boleh recommend kat D3 Motorsport lah. Boleh kata dia specialist bahagian Android player. Pada segi harga hok murah sikit, mahal-mahal nak apa semua hok tak boleh kira lah, ada belakang. Jadi atas pilihan customer lah. Macam ni customer nak ikut bajet dia, jadi kita cari ikut bajet dia. Alhamdulillah ada. Kereta ni kita tak tunjuk lagi condition dalam pun. Dah walaupun dalam video dalam platform kita hok lain, support hok lain-lain lah, kita tunjuk belakang dah kereta ni. Kereta ni dia mari dengan grade 5A, mileage 17,000 je. Toyota Timik ni crack ni, kalau crack we warning Toyota Timik ni. Function juga kan Toyota Timik ni nampak macam tak sidik mana tak. Gitu lah macam Copa biasa tak. Tapi kalau kita bawa kereta tak, kita contohlah kita tengok nak kata tengok rutin takut bini marah tengok video ni. Kalau kita contohlah kita tengok kedai-kedai viral lah, kita paling lama dalam 5 second gitu, dia warning dah sini bunyi tek-tek dia kata anda tak fokus. Tidak laku pasal putih lah. Jadi okey lah ada benda ni kan, dia dari segi apa safety lah. Apa so saya nak share Toyota Timik ni, dia tidak semua ada, tidak semua unit ada. Model-model mungkin yang terpilih lah, yang diredoi ada lah. Oh, Toyota Timik ni jadi dia bagi saya dia membantu lah pemanduan kita. So lagi special, paling special sebenar Boxy ni, kalau grade dengan mileage tu ramah ada. Terpaling special sekali Boxy ni yang menyebabkan saya rasa customer tu pakai booking terus dengan tengok gambar body kit. Sebab body kit saya duduk tengok body kit kita pun kita jual pun dah survey juga dalam market di sekitar kawasan kita ni. Orang tak ada belakang ada body kit original. Kita di Pacar ya ada. Jadi mungkin lepas pada ni tak akan order lagi ada body kit lah. Cuma beza harga body kit tu posting daripada Jepun, punya hak juga Jepun ni. Beza body kit saja tu harga lebih 5,000 beza kau kita beli. Oh celaka lah. Kita pergi kepada seat belakang lah pula tak. Buat dah duduk goreng ni habis banyak dah masa ni. Ada setengah jam YouTube kita ni. Ni bahagian dalam dia. Lu tengok condition memang capur. Nampak tak? Seat ni macam ada naik-naik seri kilat tak? Sebabnya kita sapu obat ni kat leather dia ni kita panggil dressing. Dressing tu package yang tepat polish dengan interior detailing lah. Polish kita tu infinite detailing dia bagi free. Bila kita buat polish 3 layer luar, dia pun bagi free dressing dalam ni. Special lah untuk kita ni. Jadi untuk sapu dressing ni untuk nak bagi 2 kara sebab dia so tu untuk naik seri nampak comel macam baru. Pada so lagi untuk nak jaga tahan lama sikit lah leather dia ni.
Jadi lebih kurang kepada maintenance jugalah. Gapo kita ayat ni ada lagi charger gapo semua ni, spek kereta ni pun pun kita banyak dah review. Kita review dah dalam platform kita satu lagi. Kita buat detail jugalah. Jadi tak ada rasa kita ya gapo Gapo kapek gini. Gapo kapek style. Banyak ada kapek asal dah. Oh, cuma ni tambah daripada kita. Sebab kita tak gini. Dulu kita pernah kerak ikut line dia dak super tengok dak ni ikut line dia ni. Kita pernah kerak gini tapi tak tahan lama. Dia risiko dia akan lama je putus. Jadi kita boleh tak gini lah mudah. Lebih okey lagi asal pada customer. Kalau customer guna daily kan dia tak soyok rapet. Jadi saya rasa setakat itu sajalah kita review kereta. Boleh layan lah gapo-gapo kita buat tu, kita akan selit belakang di tengah-tengah kita tu. Boleh tengok gapo kita buat. Bagi kita tidak kecek sajalah. Kalau kita kecek ni kita buat belakang. Jadi last kali kita tunggu customer siapa, kita tanya sikit lah feedback daripada customer. Walaupun kita tahu dah customer tu dah kewi makan 10. Sebab customer tu akan puas hati. Ya gitulah, tapi kita nak dengar juga lah daripada mulut customer dah. Walaupun kita tahu dah japel dia tu tak boleh bocor siapa nak beli kereta, mari di Pacar Motor. Saya boleh jamin lah anda tak nyesal lah. Sebab segala apa yang kita buat di kereta ni, di kereta lain pun siapa-siapa jual SA di Pacar Motor jual, benda yang sama je dia buat. Jadi kalau nak beli dengan saya SRK, boleh save nombor saya, nanti editor kita kereta sini. Okey dah, tunggu customer, kita tunggu feedback customer pula. Video ni tak habis lagi dah, tunggu. Kita customer telah mari nak ambil kereta dah ni. Telah explain belakang dah ke customer pasal warranty ke apa semua, pasal function kereta ke apa semua, detail dah kita explain. Jadi nampak customer tu macam faham lah, agak-agak faham tu. Jadi sepanjang proses berusaha dengan saya dari Pacar Motor ni, bolehlah komen-komen sikit lah. Sebab tahu dah kain markah 10 kan ni. Markah dia 10 out of 10. Urusan dia sangat mudah sebabnya saya WhatsApp saja. Dalam masa seminggu saya dapat kereta dah. Urusan dia sangat mudah. Kepada customer-customer di luar sana tu, jangan ragu, jangan risau, boleh nak beli kereta Recon, boleh mari di Pacar Motor. Kita ada banyak lagi stok-stok kita. Stok meme-meme terbaik saja. Boleh mari sini direct ataupun jumpa saya SRK di Pacar Motor. Assalamualaikum.